Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Izharul Haikal bin Syahrul dan sebelum ini saya akan memperkenalkan wartawan-wartawan yang terlibat pada hari ini. Wartawan pertama adalah daripada Nur Syawal, Wais Naufal, Sheikh Zain dan Ariel. Salam Aidilfitri dan salam sejahtera. Saya Izharul Haikal bin Syahrul melaporkan dari Dewan Ibnu Abbas yang hari ini berseri dengan cahaya lampu pelita, buting hijau kuning dan senyuman manis warga sekolah. Sempena bulan Syawal yang mula ini, pihak sekolah bersama Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG telah menganjurkan majlis sambutan Aidilfitri yang sungguh mulia dan penuh bermakna. Majlis dimulakan dengan ucapan aluan-aluan oleh pengetua. Diikuti persembahan istimewa oleh murid-murid seperti nyanyian lagu raya, sajak bertemakan silaturahim dan pentomin balik kampung. Gerai-gerai makanan tradisional turut menjadi tumpuan seperti rendang tok, ketupat palas, lemang dan kuih muih raya untuk menyatukan semua dalam suasana kekeluargaan. Sambutan ini juga mencerminkan kerjasama erat antara pihak sekolah dan pihak BG. Menurut yang di-Pertua pihak BG, Dato' Hamzah bin Osman, majlis seperti ini menyuburkan semangat menghibah dan menjadi wadah membina hubungan rapat antara ibu bapa, guru dan murid. Para ibu bapa juga turut serta dalam pertandingan busana raya dan aktiviti kuis hari raya. Teacher Wang, guru subjek Bahasa Inggeris berkata, Saya rasa sangat terharu melihat keterujaan murid dan sokongan ibu bapa. Inilah erti sebenar Aidilfitri, mempererat ikatan dan berkongsi kegembiraan. Manakala seorang murid kelas 1 Abu Bakar, Rifki, pula menyatakan, saya suka sebab dapat makan kuih raya dan pakai baju kurung cantik. Sambutan Hari Raya peringkat sekolah ini bukan sekadar perayaan tetapi simbol kasih sayang, perpaduan dan nilai hormat menghormati. Dari Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Muhammad, saya Syed Zain mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Semoga tradisi ini terus menjadi jabatan kasih antara sekolah dan komuniti.